di dalam kejuaraan kalah mati ini. Begitu juga dengan Perlis yang mahu menembus kekecewaan tewas dalam perlawanan akhir Piala FA 3 tahun lalu. Adrian Jurat Chamrong menghadirkan gerun di Kem Pahang menerusi rembatan dari jarak 25 meter. Namun Iqbal Suhaimi lebih bersedia. Selepas itu giliran Tok Gajah terlepas peluang apabila Joshua Seton gagal menyempurnakan peluang terbuka di depan gawang Perlis. Babak kedua, Perlis terus kempunan apabila sepakan percuma Adrian Jurat sekali lagi ditepis keluar Iqbal. Minit ke-62, Manzur Azwira berjaya menewaskan Iqbal Suhaimi. Namun Syahril Faizal lebih pantas mengeluarkan bola sebelum melintasi garisan gol. Tersentak dengan asakan bertali arus Perlis, Pahang kembali melancarkan serangan. Namun rembatan padu Joshua Seton sekadar menggegar palang. Tamat 90 minit tanpa jaringan. Perlawanan berlanjutan ke masa tambahan. Deretan peluang terhidang untuk Tok Gajah gagal disempurnakan barisan hadapan mereka. Begitu juga dengan Perlis yang memiliki peluang keemasan pada lewat masa tambahan. Namun Filemon Cipeta gagal menaruh kemas hantaran Adrian Jurat untuk mengheret perlawanan ke penentuan penalti. Effendi Malik yang mengambil sepakan pertama gagal menyempurnakannya. Begitu juga dengan sepakan Lamin Conte Al-Hidayah yang berjaya diselamatkan Iqbal. Hafiz Zamani Misbah yang mengambil sepakan keempat Pahang mudah menewaskan Amran Omar untuk mengesahkan kemenangan Tok Gajah. Kejayaan Pahang ini sedikit sebanyak menjadi penawar prestasi tidak menentu mereka dalam Liga Super selain memastikan tiket untuk ke Piala AFC musim depan. Bagi jurulatih Pahang, Zainal pada pemain-pemain Pahang yang bertungku lumus untuk menjadi juara Piala FA buat pertama kalinya dan mencipta sejarah untuk negeri Pahang, dan juga kepada pemain-pemain, saya harap ini satu permulaan yang baik bagi pasukan Pahang untuk Piala Malaysia yang akan datang, insyaAllah. Zainal turut memuji penjaga golnya Muhammad Iqbal Suhaimi yang beraksi cemerlang dan dinobatkan pemain terbaik perlawanan dan juga pemain pertahanan Syahril Faizal yang tangkas mematahkan segala serangan Perlis. Bagi pemangku jurulatih Perlis Manjaman, pasukannya tidak bernasib baik dan dia sendiri tidak menyangka perlawanan akan berlanjutan hingga ke sepakan penalti. So kita tak dapat buat latihan, tapi saya beranggapan benda ni tak berlarutan. Hanya setakat 90 minit ada keputusan kalah dan menang. dan Saya cakap biar Perlis sepak dulu. Bila Perlis sepak dulu, pemain pertama sepak tak masuk, tu yang buat kita orang semua confident lah. Bekas pemain Negeri Sembilan ini yang memenangi kejuaraan Piala FA kedua selepas kejayaan 2003 bersama Negeri Sembilan turut memuji ketangkasan penjaga gol Muhammad Iqbal Suhaimi yang menyelamatkan dua sepakan penalti. Bagi Iqbal sendiri, dia berasa gembira dengan kejayaan Piala FA kali ini dan ini juga adalah kali pertama dia memenangi kejuaraan bersama skuad Tok Gajah selaku penjaga gol utama. Tak tahu nak jaga apa. Tak tahu nak jaga macam mana sekarang. Mungkin luck kot malam ni. Jadi perasaan masa penalti tadi macam mana, main? Baik, gementar juga sebab first time final. Pahang malam tadi disambut gembira hampir 20,000 penyokong setia Tok Gajah di Bukit Jalil. Apatah lagi ini merupakan kali pertama Pahang merasai nikmat bergelar juara Piala FA. Semestinya Pahang berhak untuk mendapat piala malam ini. Menangkan permainan dia orang terbaik lah. Saya rasa ini yang terbaik yang pernah Pahang lakukan. Dan saya paling puas hati dengan pemain nombor 16, Ahmad Abdul Wahid. Walaupun dia tak dapat menyentuh bola, dia tetap saya sanjung sebab dia orang kampung saya. Saya tengok permainan Pahang memang A1 lah, top. Bagus. begitu bersemangat penyokong pasukan Pahang. Dan bagi pasukan Sing Utara, Perlis walaupun tidak dapat memenangi Piala FA, mereka tetap berpuas hati dengan persembahan pasukan mereka. Bagi Presiden PFA, Datuk Seri Syahidan Kasim, Perlis sudah bermain dengan baik tetapi nasib masih tidak menyebelahi mereka. Ini kalah penalti. Kalah penalti. Lawan balik kira fair game lah. Dan banyak benda-benda yang kita akan betulkan. Tapi yang paling penting ni adalah kita bukan kalah, ni kalah penalti. So, kalah penalti ni makna kata cuma goalkeeper yang jadi kalah penalti tak apa. Sebab yang paling penting ialah permainan itu telah dimain dengan baik dalam masa. Pandangan Datuk Seri Syahidan Kasim turut dikongsi pengurus pasukan Azmi Saad dan Ketua Pasukan Feriza Ismail.
Bagi mereka, pemain sudah memberikan yang terbaik untuk membawa pulang Piala FA ke Perlis. Cuma mereka gagal menemui sentuhan gol. Memanglah perasaan menggebarkan lah bila banyak Piala FA ni. Tapi apa akan daya, kita dah cuba sedaya upaya kita tapi tak dapat juga Piala tu, kita serahlah kepada Tuhan. Game malam ni mungkin ada rezeki kami, walaupun kami dah berusaha berhabis-habisan. Nanti mungkin malam tak ada rezeki. Nanti malam game peluang pun banyak juga untuk Perlis, tapi untuk kita malam ni bukan rezeki kami lah. Kekecewaan pasukan Perlis turut dikongsi peminatnya yang menganggap permainan Perlis malam tadi antara yang terbaik mereka saksikan musim ini. Menyedihkan, itulah yang dapat digambarkan dengan kehadiran penyokong kedua-dua pasukan yang menyaksikan perlawanan akhir Piala FA malam tadi. Jangkaan 50,000 penyokong akan membanjiri stadium, meleset sama sekali. Walaupun perlawanan akhir malam tadi menyaksikan juara baru ditabalkan, tetapi kehadiran penyokong ternyata menyedihkan. Hanya kira-kira 30,000 penyokong sahaja hadir menyaksikan perlawanan akhir Piala FA di antara Pahang dan Perlis. Jika final edisi yang lepas menyaksikan lebih 50,000 penyokong hadir hingga menyebabkan kesesakan lalu lintas yang teruk, final semalam bagaikan perlawanan biasa dan stadium hanya mula dibanjiri sekitar jam 7 malam. 1/3 bahagian stadium sahaja yang diduduki penyokong boleh menggambarkan kepada FAM bahawa mereka perlu memikirkan venue yang lebih sesuai atau lebih hampir dengan negeri yang bertanding. Ini kerana faktor jarak menjadi faktor utama mengapa perlawanan akhir semalam gagal menarik lebih 50,000 peminat kedua-dua pasukan. Perlawanan akhir malam tadi turut memperlihatkan kecekapan pegawai yang bertugas untuk memastikan perlawanan malam tadi berjalan dengan lancar. Walaupun perlawanan akhir malam tadi hanya disaksikan kira-kira 30,000 penyokong, namun ia masih menjanjikan kemeriahan yang tersendiri. Pastinya penganjuran sesuatu perlawanan akhir turut menyaksikan penlibatan pasukan keselamatan yang bertugas bagi memastikan tiada perkara yang tidak diingini berlaku. Baik soal keselamatan di dalam stadium maupun jalan raya, sekalum penghargaan harus diberikan kepada pasukan keselamatan yang telah bertugas dengan baik. Bagi pengurusi jawatan kuasa keselamatan perlawanan akhir Piala FA, Datuk Hussein Anwar, FAM berpuas hati dengan soal keselamatan perlawanan akhir malam tadi. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Penggunaan mercun yang masih berleluasa dan mereka berjanji untuk mencari jalan terbaik bagi memastikan perkara tersebut tidak berulang pada masa depan.